Satu lagi aksi menarik Liga Super Malaysia bakal mencuri perhatian apabila JDT turun di Stadium Sultan Ibrahim menentang Kelantan The Red Warriors FC. Mampukah JDT meneruskan momentum mereka atau Kelantan hadir dengan kejutan besar di bumi Johor? Johor Darul Ta'zim, JDT, bakal meneruskan cabaran dalam saingan Liga Super Malaysia 2026-2027 apabila dijadualkan menentang Kelantan The Red Warriors FC di Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri. Perlawanan antara JDT versus Kelantan The Red Warriors FC pastinya menjadi antara aksi yang mendapat perhatian penyokong bola sepak Malaysia, khususnya peminat JDT dan Kelantan. JDT turun dengan reputasi sebagai juara bertahan, manakala Kelantan The Red Warriors FC hadir dengan misi untuk memberikan saingan terbaik di pentas tertinggi. Bagi JDT, perlawanan ini cukup penting untuk meneruskan momentum positif pada awal musim. Selepas mencatat keputusan memberangsangkan dalam aksi pembukaan, skuad Harimau Selatan pastinya mahu menambah satu lagi kemenangan bagi mengukuhkan kedudukan dalam persaingan Liga Super. Lebih menarik, JDT kini membawa reputasi luar biasa selepas mencipta rekod dunia dengan 109 perlawanan liga berturut-turut tanpa kekalahan. Pencapaian tersebut menjadi bukti konsistensi luar biasa pasukan berkenaan dalam beberapa musim kebelakangan ini. Namun, rekod besar tersebut tidak bermakna JDT boleh mengambil mudah setiap perlawanan. Saingan Liga Super musim baharu masih panjang, dan setiap pasukan pastinya mempunyai motivasi yang tinggi apabila berdepan juara bertahan. Kelantan The Red Warriors FC pula mempunyai peluang untuk menjadikan perlawanan ini sebagai medan membuktikan kemampuan mereka. Berdepan JDT di Stadium Sultan Ibrahim sememangnya bukan tugasan mudah, tetapi ia juga merupakan peluang terbaik untuk para pemain Kelantan menunjukkan bahawa mereka mampu bersaing di pentas Liga Super. Pasukan pelawat dijangka memberikan tumpuan utama kepada aspek pertahanan bagi mengurangkan ruang yang boleh dimanfaatkan pemain-pemain JDT. Mereka juga perlu berhati-hati dengan gerakan pantas di bahagian sayap serta kreativiti pemain tuan rumah di kawasan serangan. Dalam masa sama, Kelantan tidak boleh hanya bertahan sepanjang 90 minit. Mereka perlu mencari peluang untuk melakukan serangan balas dan memanfaatkan setiap kesilapan yang dilakukan JDT. Bagi JDT pula, kelebihan beraksi di laman sendiri pastinya mahu dimanfaatkan sepenuhnya. Stadium Sultan Ibrahim dijangka kembali dipenuhi penyokong yang mahu menyaksikan pasukan kesayangan mereka meneruskan rentak positif. Sokongan daripada penyokong boleh menjadi faktor tambahan buat pemain JDT untuk tampil lebih agresif sejak awal permainan. Mereka dijangka cuba menguasai bola, mengawal tempo permainan dan memberikan tekanan berterusan kepada pertahanan Kelantan. Antara perkara yang turut menjadi perhatian ialah kemampuan barisan serangan JDT untuk memanfaatkan peluang yang terhidang. Dalam perlawanan seperti ini, kecekapan menyudahkan peluang boleh menjadi perbezaan antara kemenangan dan kehilangan mata. JDT memiliki barisan pemain yang mempunyai pengalaman luas dalam pertandingan domestik dan antarabangsa. Situasi tersebut memberikan mereka kelebihan dari segi pengalaman ketika menghadapi tekanan permainan. Bagaimanapun, Kelantan The Red Warriors FC juga tidak boleh dipandang rendah. Setiap pemain pastinya mahu memberikan persembahan terbaik apabila berdepan pasukan seperti JDT. Perlawanan menentang pasukan gergasi seperti JDT boleh menjadi pengalaman penting kepada Kelantan untuk mengukur tahap sebenar mereka dalam saingan Liga Super. Selain keputusan perlawanan, aksi ini juga boleh menjadi penanda aras terhadap perkembangan pasukan Kelantan pada musim 2026-2027. Sekiranya mereka mampu memberikan tentangan sengit, ia boleh meningkatkan keyakinan pasukan untuk menghadapi perlawanan-perlawanan seterusnya. JDT pula pastinya mempunyai sasaran yang lebih besar.
Sebagai pasukan yang sering menjadi pilihan utama untuk menjuarai Liga Super, mereka tidak mahu kehilangan mata terutama ketika bermain di laman sendiri. 3 mata daripada perlawanan ini akan menjadi tambahan penting dalam usaha mereka mengejar kejuaraan. Lebih-lebih lagi, persaingan Liga masih di peringkat awal dan setiap kemenangan mampu memberikan kelebihan dari segi momentum. Musim 2026-2027 juga dijangka menyaksikan persaingan yang lebih sengit, apabila beberapa pasukan berusaha memberikan cabaran kepada JDT. Oleh itu, skuad Harimau Selatan perlu mengekalkan tahap konsistensi yang tinggi sepanjang musim. Perlawanan menentang Kelantan The Red Warriors FC juga boleh menjadi ujian kepada kemampuan JDT menguruskan tekanan sebagai pasukan pilihan. Mereka bukan sahaja dituntut untuk menang, tetapi turut diharapkan mampu memberikan persembahan berkualiti kepada penyokong. Dalam bola sepak, keputusan tidak semestinya boleh dijangka berdasarkan reputasi atau kedudukan sesebuah pasukan. Kelantan mempunyai peluang untuk mencipta kejutan sekiranya mereka mampu mengekalkan disiplin, bermain dengan keberanian dan memanfaatkan peluang yang dimiliki. JDT pula perlu mengelakkan sebarang kesilapan mudah. Sekiranya terlalu banyak ruang diberikan kepada lawan, Kelantan boleh menggunakan kesempatan tersebut untuk mencipta ancaman. Dari segi taktikal, perebutan di bahagian tengah padang dijangka menjadi salah satu aspek penting dalam perlawanan ini. Pasukan yang mampu mengawal bahagian tengah berpotensi untuk menguasai permainan dan mencipta lebih banyak peluang. JDT dijangka mahu menguasai bola dan membina serangan secara berperingkat, manakala Kelantan mungkin lebih selesa menggunakan pendekatan bertahan sebelum melancarkan serangan balas pantas. Situasi bola mati juga boleh menjadi faktor penting. Sepakan percuma dan sepakan penjuru boleh memberikan peluang kepada kedua-dua pasukan untuk mencipta jaringan, terutama jika permainan berlangsung dalam keadaan seimbang. Bagi peminat, pertembungan ini tentunya menjadi aksi yang menarik untuk disaksikan. JDT mempunyai reputasi dan pengalaman, manakala Kelantan membawa semangat untuk membuktikan kemampuan mereka. Segala perhatian kini terarah ke Stadium Sultan Ibrahim pada 26 Ogos 2026. Dengan sepak mula pada pukul 8 suku malam, penyokong pastinya menantikan satu lagi aksi menarik dalam saingan Liga Super Malaysia. Bagi JDT, sasaran jelas adalah mendapatkan 3 mata dan meneruskan rekod cemerlang mereka. Bagi Kelantan The Red Warriors FC pula, misi utama adalah memberikan tentangan terbaik dan jika berpeluang, mencipta kejutan besar di gelanggang juara bertahan. Apa yang pasti, perlawanan ini mempunyai daya tarikan tersendiri. JDT mahu terus mendominasi, sementara Kelantan mahu membuktikan mereka bukan sekadar pasukan pelengkap dalam saingan Liga Super.